Ada 5 sebab kenapa kau perlu ambil lesen awal, and sebab yang kelima ni sebab paling penting sekali. Sebab yang pertama, harga lesen akan naik setiap tahun macam emas. So makin lambat kau ambil lesen, makin mahal harga lesen. Sebab yang kedua, bila kau ambil lesen waktu muda, mudah untuk kau faham, mudah untuk belajar, dan yang paling penting, mudah untuk kau lulus ujian JPJ. Sebab ketiga, waktu korang masih belajar ni lah korang ada masa free, masa kosong sebelum korang masuk alam pekerjaan. Nanti bila dah masuk alam pekerjaan, korang dah tak ada masa, lesen pun tak ada buat. Sebab yang keempat, ramai anak muda sekarang nak pergi mana-mana, nak pergi ke sesuatu destinasi tak ada lesen. So kalau korang ada lesen awal, korang boleh elakkan risiko bawa tanpa lesen dan elakkan risiko kena saman. Dan sebab yang terakhir sekali, sebab yang paling penting, korang kena ada lesen awal untuk buka peluang kerja korang yang lebih luas. Sebagai contoh, korang boleh jadi rider ataupun penghantar makanan. Bukan setakat tu je, korang juga boleh letakkan lesen ni sebagai salah satu kelebihan dalam resume korang. So apa tunggu lagi? Jangan ambil lesen lambat-lambat. Kalau korang nak ambil lesen yang paling pantas, paling laju dan selamat, boleh datang ke pusat latihan memandu rembau sekarang.